X kuasa 2 tolak 4Y tolak 30 sama dengan kosong. Cari julat nilai X jika Y kecil daripada 6. So dia nak tahu X tu julat kan. Julat maksudnya sama dengan berapa ataupun lebih kecil daripada berapa, lebih besar daripada berapa. Nilai X lah, nilai X. Okay, so apabila atau jika Y kecil daripada 6. Okay, kita macam assume lah kalau Y tu kecil daripada 6. Okay, so macam ni. Kiranya 6X kuasa 2 tolak 4Y tolak 30 kecil daripada kosong. Awak cuba jadikan dia Y seorang diri dulu. Cuba jadikan Y dia seorang diri. Maksudnya pindahkan yang bukan Y lah. Pindahkan yang bukan Y. Okay, 6. Saya pindahkan 4Y ke sebelah kanan. So 6X kuasa 2 tolak 30. Ni kan. Okay, kalau saya nak letak Y sahaja. 4 dia ke sini dia bahagi 4 kan. 6X kuasa 2 tolak 30. Dia per 4. Dia per 4 kan. Okay, so 6, 30 dengan 4 ni kita boleh kecilkan. Okay, kita boleh kecilkan Y. 6 bahagi 4. Kalau nak asingkan pun boleh. 6 bahagi 4 dapat 3 per 2. 3X per 2. Okay, 30 per 4 pun boleh kecilkan juga. Bahagi dengan 2. Kan? 15 per 2. 15 per 2. Oh, dia per 2 juga. Okay. So dekat sini, kita dah jadikan Y sama dengan kan. Tapi yang kita nak kecil daripada 6. Yang inilah maksudnya. Yang Y ini kecil daripada 6. Yang kita dapat tu, Y ini kecil daripada 6. 3X kuasa 2 ni kecil daripada 6. Atau okey. Ni kan? Ni kecil daripada 6. So sekarang ni cari julat nilai X. Maksudnya kita nak tahu nilai X ni lah. Nilai X ni kan. Per 2 sambung terus pun boleh ni. Ataupun saya rasa tak payah dah. Padam balik pun tak apa. Kita buat daripada sini je. Kecil daripada 6. Sama je. Sama je. Sebab kita bukan nak cari Y kan. Kita nak cari X. Okay. So daripada sini. 6X kuasa 2 tolak 30. Oh, kuadratik lah kuasa 2 kan. Ni dia per 4. So, kena darab 6 darab 4. 24. Okay, dekat sini 6X kuasa 2 tolak 30 tolak 24. Tolak 54 lah kan. Okey. Tolak 54. 6X kuasa 2 tolak 54. Dia kira kuadratik lah kan. Kalau kuadratik kita kena buat 2 kurungan. 2 kurungan. Kalau 6 dengan 54. Macam mana nak jadikan dia 2 kurungan tu kan. Agak susah juga tu kan. Okey. Sebelum kita nak buat, sebelum kita faktorkan lah. Yang kurungan-kurungan tu maksudnya kita faktorkan kan. Okey, pastikan persamaan yang kita dapat tu dia dalam terkecil dah. Persamaan yang terkecil. Kiranya 6 dengan 54 tu boleh tak dia bahagi lagi supaya dia jadi nilai yang terkecil. 6 dengan 54. Sifar 6 kan? Sifar 6. Sifar 6. 6 dekat luar. So X kuasa 2 tolak 9. 9 darab 6, 54. Okey. So kalau 6 tu tak apalah, biasa je lah kan. Okey. Kalau X kuasa 2 tolak 9, awak tahulah dia ni, ni kuasa 2. 9 ni adalah 3 kuasa 2. Ni awak kena tahu, awak kena biasakan. X kuasa 2 tolak 9, dia mesti jadi
X tolak 3, X tambah 3 kan. Kena tahulah. Okey, 6 ni, 6 tak apa, letak je kat depan 6. Kalau nak buang pun boleh juga. Sebab apa? Sebab 0/6 kosong juga. Kalau kita bawa turun kan. 0/6. Jadi kosong juga. So tak apa. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey. Okey, lepas tu ini kita ada sekejap. Itu je. Dia bunyi dekat luar. Okey, ni X tolak 3, X tambah 3. So, dia jadi X negatif X3. Satu lagi negatif 3 kan. Jadi, negatif 3 dengan 3. Ini kosong. Yang ni jadi kosong kan. 6, tak boleh lah. 6 sama dengan kosong. Okey, yang ni tak ada nilai. Yang ni 3. Yang ni negatif 3 kan. Okey, so kita buat yang gambar rajah ni lah. Negatif 3 sebelah kiri, 3 belah kanan. Lepas tu tengok pada persamaan. Tengok pada persamaan. Kalau lebih kecil, maksudnya lorek bahagian bawah. Lebih kecil lorek bahagian bawah. Lebih kecil lorek bahagian bawah. Okey, so kalau dia lorek kawasan tengah ni, maksudnya dia berada di antara negatif 3 dengan 3 lah. Dia berada antara negatif 3 dengan 3. Kita ada X ni kan. X antara ni besar daripada negatif 3 dan kurang daripada 3. Kalau kecil lorek bawah ni, kalau besar atas. Atas dekat belah tepi. Jangan pula atas kat sini. Kat belah tepi. Sebab kita lorek ni bawah graf ni. Yang dekat dengan paksi X. Okey, nombor 2. Cuba tengok dan jawab dulu nombor 2 ni. Ini soalan nombor 2 ni memang sering-sering sangat ditanya ya soalan pattern macam ni. Yang ni kena mahir. Nombor 2 ni kena mahir ni. Okay, 2x kuasa 2 tambah u x tolak 12 sama dengan 0. Cari nilai u jika alfa tambah beta sama dengan negatif 56. Alfa tambah beta. Okay. Dia bukan HTP tu, bukan hasil tambah punca tak? Alfa tambah beta. Yalah, biasa kita jumpa alfa tambah beta tu hasil tambah punca terus. Dia bergantung pada soalan juga. Kalau yang ni kita tahu dia punca dia adalah 3 alfa dan 3 beta. Punca dia adalah 3 alfa dan 3 beta. Okey, kalau cari nilai u, sekarang ni awak kena ingat
formula yang melibatkan HDP tu kan. Hasil tambah punca, hasil darab punca tu awak kena ingat. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Wajib ingat. Tak diberi dah, wajib ingat. Wajib ingat yang ni. X kuasa 2. Okey. Ni X kuasa 2 ni mesti 1 lah. Yang ni mesti 1. Barulah awak boleh kenal pasti HTP dia berapa nilai dia. Hasil darab punca berapa nilai dia. Pastikan sini 1 barulah boleh kenal pasti. Boleh kenal pasti berapa hasil tambah punca dia. Okey. Dekat sini dia cari, dia bagi alfa tambah beta tau. Kita nak kena kaitkan dengan yang ni dengan yang ni. Sedangkan dalam soalan punca dia bukan alfa, bukan beta, tapi 3 alfa. So kita nak kena carilah dalam ni. Okay, so first yang pertama ni awak kena tukar dalam bentuk yang ni lah. Pastikan 1. Pastikan 1. So kat sini 2 kan. Nak jadikan dia 1 kena bahagi 2. Nak jadikan dia 1 kena bahagi 2 lah. Okay, so kita bahagi 2. Dapat X kuasa 2. Ni U bahagi 2. U bahagi 2, U per 2 lah. U X per 2 ke? U per 2 X. 12 bahagi 2 juga. 6. Okay, sama dengan kosong. Yang ni lah baru awak boleh tengok mana X kuasa 2 tolak HTP X tu tambah HTP. Barulah kita boleh tengok hasil tambah punca kita. Apa hasil tambah punca dalam persamaan ni? Hasil tambah punca kita negatif. Okay. Ni awak ambil sekali lah. Kalau tak nak bagi careless kan, ambil sekali. Positif U per 2 ambil sekali dengan simbol dia tu. Ni negatif HTP. Ambil sekali. Supaya tak careless lah ni. Negatif HTP sama dengan U per 2. So kiranya HTP tu adalah negatif U per 2. Ada negatif. Dan hasil darab punca pula ialah negatif 6 lah. Kan? Okey. Ni hasil tambah punca berdasarkan daripada persamaan. Berdasarkan daripada persamaan sini. Lepas tu mana yang alfa tambah beta tu? Okey, alfa tambah beta tu daripada yang ni kan? Okey, so kita nak kena kaitkan dengan benda ni. Ini punca yang dia bagi. So, kalau hasil tambah punca negatif U per 2, maksudnya hasil tambah punca tadi 3 alfa tambah 3 beta lah. Okay, 3 alfa tambah 3 beta tu adalah negatif U per 2. 3 alfa tambah 3 beta tu adalah negatif U per 2. Kalau hasil darab punca pula, darab lah. 3 alfa darab 3 beta. Sama dengan negatif 6. Bagi dia darab. Okey, selesaikan dulu. Kalau darab, kita just darab. Ni yang darab dulu. Okay. Darab senang. 9. 3 darab 3, 9. Alfa, beta sama dengan negatif 6. Alfa, beta. Okey, tapi ni tak ada apa lagi. Negatif 6 per 9. Boleh kecilkan negatif bahagi 3, 2. Negatif 2 per 3 lah. Okey. Yang nak kaitkan dengan alfa tambah beta ni sekarang ni. Nak kaitkan dengan soalan A, alfa tambah beta. Yang hasil tambah lah. Di mana 3 ni kita faktorkan.
fakturkan dia. Alfa tambah beta, fakturkan dia. Dapat negatif U per 2 ni. Dan alfa tambah beta, kita boleh nampaklah negatif U per 2 darab 3, 6. Boleh faham je darab dengan 3 tu. Dia asalnya daripada negatif U per 2 bahagi 3. Bahagi 3. So, bahagi 3 tu dekat bawah lah juga kan? Bahagi 3. Ataupun awak buat bahagi 3 ke. Sama je. Kalau bahagi 3, kita buat darab 1 per 3 kan? Terbalik kan nombor dia kalau bahagi 3. Darab 1 per 3. Ingat tak? So, dapat negatif U per 6. Cari nilai U. Oh, ni lah. Oh, sorry. You confused. Inilah balik kepada alfa tambah beta tadi ni negatif U per 6. Okey, boleh ambil ni lah. Negatif U per 6 sama dengan negatif 5 per 6 pun boleh juga. Boleh. Tak pun awak ganti. Ni. Sinilah sekejap Awak ganti. Saya padam balik. 3 darab dengan negatif 5 per 6 daripada soalan. Negatif U per 2, so awak selesaikan U lah. Kat sini. 3 darab 5, 15. Ni 6. Sama dengan negatif U per 2. So, darab silang. Darab silang. 2 pergi darab dulu. Darab dulu. So, negatif 15 darab 2, 30. 30 bahagi 6, 5. Tak apa, okey saya tulis Negatif 15 darab 2. Darab negatif 2 pun tak apa. Per 6. Yang ini U je. Negatif 2. Bawa naik. So, dapat 5. U dapat 5 lah. Settle lah. Sini dia tak kaitkan dengan hasil darab punca lah sebenarnya. Kalau awak tak buat pun tak apa. Tak ada markah situ. Tak ada markah sini. Tak buat tak apa. Kalau buat pun tak ada apa. Tak ada kata kalau buat lagi bagus, tak ada. Dia sama je. Tak buat pun tak apa. Sebab tak ada kaitan dengan soalan. Dia sebenarnya kalau soalan ni, banyaklah sering ditanya pattern soalan ni. So, make sure awak buat. Selalunya kita akan ambil punca ni, alfa 3 alfa tambah 3 beta tu dan awak bandingkan dengan dalam persamaan. Dalam persamaan kita dapat apa? So, dia bagi punca dua tu, awak buat yang ni sama dengan berapa. Bandingkan dua tu lah. Mungkin soalan tanya nilai alfa tambah beta berapa? Soalan boleh tanya juga. Ataupun soalan dia terus kepada soalan B. Bentukkan persamaan kuadratik. Soalan B tu. Ni kan? Dengan punca-punca alfa dan beta. Sekarang ni soalan B ni dia nak bentukkan persamaan yang baru. Persamaan yang baru, punca dia alfa dan beta. Bukannya 3 alfa, bukannya 3 beta. Puncanya alfa dengan beta. Kan? So sekarang ni alfa dan beta lah yang kita perlu tahu nilai. Perlu tahu nilai lah pula. Nak kena tahu nilai. Okey, so bentukkan persamaan. Okey. Dia ambil balik daripada soalan nombor 2 lah. Ni nombor 2 ni yang sering ditanya kan.
Okey, so daripada persamaan yang asal 2x kuasa 2 AB 2x kuasa 2 U dah dapat, iaitu 5 tadi. 5x tolak 12. Kan? So dekat sini kita tahu hasil darab punca berapa? Darab punca negatif 12, hasil tambah, 2 tu. X kuasa 2 tambah 5/2 X tolak 6. Ni kan? Dia jadi 1. Dia jadi 1 dulu. Dia jadi 1 dulu. Lepas tu, okey, kita ambil yang ni. Yang dia bagi dulu. 3 alfa tambah 3 beta tu untuk hasil tambah punca. Okey. 3 alfa tambah 3 beta tu, okey, sama dengan yang dekat sini. Dalam persamaan sini. Apa? X kuasa 2 tolak HTP X tambah HTP. Yang ni. Ni negatif 5/2 lah. Negatif 5/2. Bukan positif negatif 5/2. Sebab ni negatif kat sini. Dan satu lagi kalau hasil darab punca 3 alfa darab 3 beta sama dengan negatif 6. Kan? Okey. So dekat sini kita faktorkan 3. Alfa tambah beta. Kenapa kita faktorkan? Sebab kita nak buat persamaan sekarang ni. Kita nak buat persamaan di mana persamaan dia, persamaan yang baru tu adalah hasil tambah punca yang baru tu adalah alfa tambah beta dengan hasil darab punca alfa darab beta. Sebab dia kata punca-punca alfa dan beta tu. Kita nak jadikan yang ni lah. Okay, so kita carilah nilai dia. Alfa tambah beta dapat berapa, alfa beta dapat berapa kan. Yang tadi. Sini baru ada markah. Boleh selesaikan? Selesaikan dulu. Okey, alfa tambah beta dapat negatif 5/6. Dan alfa beta sini dapat negatif 2/3. Okey. So dekat sini awak buat persamaan yang baru iaitu guna sini. Guna yang ni saja. X kuasa 2 tolak HTP. Mana HTP dia? Negatif 5/6. Okey, X jangan lupa. Tak letak X kira salah lah. Negatif 2/3 sama dengan kosong. Sama dengan kosong wajib ada. Tak ada kira salah juga.
Dia tak jadi persamaan lah kalau tak ada kosong. So yang ni akhir sekali negatif positif 5/6 X tolak 2/3 sama dengan kosong. Boleh tinggal jawapan dalam macam ni je. Tinggal jawapan macam ni je lah, senang. Daripada awak nak kena naik atas. Ni. Ni apa ni? Titik. Kalau nak naik atas kan kita darab dengan 2 samakan penyebut. Satu hal lah pula kan. Samakan penyebut 3 darab 2. So 2 pun kena darab 2. Supaya dia jadi 6 kat sini. Sama. So nanti kita darab dengan 6 je semua. Nanti kita darab 6 je semua. Jadi 6X kuasa 2 tambah 5X tolak 4 sama dengan kosong. Tapi saya galakkan yang tinggal jawapan dalam macam ni je lah, yang atas tu. Okey. Nak cari soalan yang hampir sama. Ada ke? Sini pun ada. Bentukkan persamaan kuadratik. Okey, bentukkan soalan yang ketiga. Bentukkan persamaan kuadratik. Diberi alfa dan beta ialah punca. Soalan bentukkan satu persamaan kuadratik, awak ingat dia berkait dengan X kuasa 2 tolak HTP X yang ni je lah. Jangan confuse dengan satu lagi yang B kuasa 2 tolak 4 AC. Nak besar daripada kosong ke, nak kecil daripada kosong ke, sama dengan kosong ke. Yang ni soalan lain. Yang ni soalan lain. Pastikan ingat yang tu. Kalau bentukkan persamaan, ambil yang ni. Okey, diberi alfa dan beta ialah punca-punca. Okey, untuk persamaan 3X kuasa 2 tolak 8X sama dengan 4X tambah 5. Awak kena susun dulu supaya dia jadi sama dengan kosong. Okey, boleh susun dulu. Lepas tu, awak jadikan dia 1X kuasa 2. Kalau ada 3X tu, awak kena bahagi 3. Okey, buat dulu. Exam tak boleh sebelah ke? Exam bertulis. Ya, cikgu. Kelas kita pun habis 8 bulan 10 lah.
Okey, dapat 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 4x tolak 5 kan. Lepas tu bahagi 3 x kuasa 2 negatif 8 tolak 4 negatif 12. Bahagi 3, okay, tak apa, negatif 12 x bahagi 3 tolak 5 per 3. So, x kuasa 2 tolak 4x lah. Tolak 5 per 3 sama dengan kosong. Dekat sini, awak ambil punca dia lah. Okay, punca dia daripada yang dia bagi, dia kata apa? Alpha dan beta. So, tambah dua tu. Alpha dan beta ialah, tengok dekat sini. Mana alpha tambah beta dia? Tengok pada persamaan ni. Negatif HTP dengan negatif 4. Kalau HTP, 4 lah kan? 4. Kemudian, alpha tambah beta 4. Hasil darab punca pula. Alpha darab beta lah. Alpha beta dapat negatif 5 per 3. Sekarang ni kita nak bentukkan persamaan yang baru di mana punca dia adalah yang ni. Awak kena tukarlah ni. Daripada alpha tambah beta kena tukar dia jadi 2 ni. Okey. Darabkan dulu kalau tambah jadi macam mana. Kena bagi nampak dia dulu. Kalau tambah dia jadi apa persamaan tu? Tambah dulu Okey. 1 tambah 1 per alpha tolak 1 tambah dengan 1 per beta tolak 1. Macam mana nak tambah? Samakan penyebut. Samakan yang bawah tu. Samakan yang bawah. Kita darab ni alpha tolak 1 darab dengan beta tolak 1. Darab dengan beta tolak 1. Okey, beta tolak 1 ni darab dengan alpha tolak 1 kan? Sama juga yang atas lah. Ini beta tolak 1, ini alpha tolak 1. Darab. Beta tolak 1 tambah alpha tolak 1 per dengan alpha tolak 1 per kurungan beta tolak 1. Ada soalan ke? Bab nak tolak-tolak ni algebra punya. Tanya selesaikan selesaikan yang mana yang boleh. Kecilkan dia lah biar dapat yang terkecil. Okey, dapat alpha ataupun beta tambah alpha ikutlah. Alpha tambah beta tolak 2 untuk atas. Bawah dapat alpha beta. Lepas tu tolak alpha tolak beta. Tambah 1. Ini okey. Nampak dah. Alpha tambah beta, kita buat alpha tambah beta tolak 2 per dengan
alfa beta. Ini tolak alfa, tolak beta. Awak buat tolak kurungan alfa tambah beta. Faktorkanlah, faktorkan. Faktorkan tolak tu. Faktorkan tolak. So, alfa tambah beta tambah 1. Faktorkan tolak kat situ. Okay. Dekat sinilah bila kita nampak dah kan, yang kita ada adalah alfa tambah beta dengan alfa beta. Yang tambah dengan yang darab. So dekat sini, yang nilai ni, awak kena ganti dengan yang kita ada tadi. Dalam persamaan yang asal. Kena ganti. Ganti lah. Okay, ganti. Alfa tambah beta 4. Tolak 2. Per -5/3. Tolak 4 tambah 1. Dapatnya -3/14. Okay. Persamaan yang hasil darab punca pula. Darab punca. X kuasa 2. Ni baru soalan A tau. Panjang kat ni. Tak muat ruang dah. Alfa beta. Apa ni? Darab. Okey, darab. 1 per alfa tolak 1. Darab dengan 1 per beta tolak 1. Okey, darabkan. Cikgu. Ya. Yang tadi tu ke? Saya dapat -3/7. 3/7. Salah kira kali. Bawah ni betul? Betul. -5/3 tolak 4 tambah 1. 5/3 tolak 3. Berapa awak dapat? -3/7. Betul juga. Betul-betul. Dia 2 per -14/3 ni. So dia bahagi. Betul lah. Salah je. Saya tengok jawapan akhir tu, saya tengok dalam buku. Okey, salah lah kot. Salah ni. 2 bahagi 14/3 darab. Kejap kot. Confuse ni. Tak? -5/3 tolak 9/3. 14/3. Okey, 2 per 2 bahagi 9/14 bahagi 2 bahagi 2 3/7. Betul? 3/7. -3/7 lah. Okey, -3/7. Okey, awak darab pula. Darab atas 1 je lah. Bawah ni alfa beta. Darab macam biasa. Alfa beta tolak alfa tolak beta.
tambah 1. Okay, 1 per alfa beta tolak kurungan tambah 1. 1 per ni negatif 3 per 14. Itulah. Kita silap tengok tadi. Step dia sama je lah untuk soalan B. Step dia sama je. Mula-mula persamaan yang dia bagi tu dengan punca yang dia bagi, kita compare. Lepas tu punca yang baru, kita buat cari HTP dan kita masukkan dalam persamaan. Ini tak habis lagi lah jawapan akhir tu persamaan dia. Iaitu X kuasa 2, jawapan akhir jawapan untuk A. X kuasa 2 tolak ambil negatif 3 per 7 X tambah HDP negatif 3 per 14 sama dengan kosong. So negatif-negatif sini dah jadi positif. Negatif-negatif sini positif. Dan sini positif-negatif jadi negatif. So tu jawapan akhir. Sampai situ barulah full 3 markah. Okay lah, 3 markah tu dekat mana kan? 3 markah tu dekat awak jumpa yang awak buat ni, alfa beta ni. 3 markah, oh sikit kan. Okey, yang ni satu darab ni yang awak dapat dekat sinilah. Di sini. Dia dapat telah okey sini. Okey, lepas tu yang ni dia berkaitlah ini sampai sini kalau boleh. Lepas tu jawapan akhir persamaan dia. Setakat yang kita dapat sini ni belum lagi lah. Yang awak dapat 4, negatif 5 tu belum lagi. Belum lagi. Yang kita kena buat peruntukan persamaan yang baru boleh. Tapi skema pemarkahan ni dia lain-lain. Setiap tahun dia akan jadi lain-lain. Dia kena tengok macam-macam lah lain-lain. Okey, awak buat B buat B. Okey, ni B. Kelantan cuti kan? Hari Isnin Selasa. Cikgu. Afzal cuti? Cuti, cikgu. Cuti kan?
Kalau macam Afzal, okey boleh jawab banyak jawab di kertas 1 berbanding kertas 2. Merah? Saya kertas 2 tu banyak. Kertas 2 banyak. Bagi awak kertas 2 lagi senang lah. Macam tu lah. Okay. Ni hari ni ada pelajar baru, Justina. Rasa macam mana? Hai. Saya rasa kertas 2 senang lagi daripada kertas 1. Kertas 2 Okey. Seorang lagi Miza tak join. Ada hal untuk minggu ni dia. Okey, dah ke B? Okay, saya yang B tu, okey untuk B jawapan dia pastikan awak dapat persamaan tu 5 X kuasa 2 tolak 58/5 X tambah 1. Yang ni. Kalau nak darat 5 pun boleh. 5X kuasa 2 tambah 58X tambah 5. Pun boleh. Mana-mana lah. Okey, saya pergi nombor 4. Kalau nombor yang berkait dengan B kuasa 2 tolak 4 AC ni, bila mana ada perkataan dua punca nyata yang sama. Dua punca nyata yang sama. Cari nilai K. Contohlah. Nyatakan julat nilai M. Mempunyai dua punca nyata yang berbeza, cari julat nilai M. Maksudnya, dia tak ada perkataan bentukkan persamaan. Jangan confuse kat situ. Kadang-kadang dia gabung tahu ayat dia. Kadang-kadang ada tu dia bagi contoh. Dia bagi contoh persamaan kuadratik 3X kuasa 2 tolak 8X sama dengan 4 tambah 5 mempunyai dua punca berbeza. Bentukkan satu persamaan. Jangan confuse kat situ. Yang tu bentukkan persamaan melibatkan yang ni. Walaupun dia ada perkataan dua punca berbeza, tapi dekat situ dia bentukkan persamaan. So kena refer yang ni. Kalau yang dua punca nyata berbeza tu dia tak ada perkataan bentukkan persamaan, nak cari nilai ke, nak ungkapkan H ke, cari julat ke, yang ni yang berkait dengan B kuasa 2 tolak 4 AC.
Yang ni tahu kan, dua punca nyata yang sama. Ni nak kena ingat lah. Yang sama macam mana, dua punca nyata berbeza macam mana. Yang ni kena tahulah. Okey, bila mana sama. Sama B kuasa 2 tolak 4 AC lah. Sama dengan lah. Ingat macam tu je lah. Sama dengan. Sama B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Ya ke? Confused je. Dua punca nyata yang sama. Kalau dua punca berbeza, B kuasa 2 tolak 4 AC besar daripada kosong kan? Kalau tiada punca, kecil daripada kosong. Itu saya salah. Sudah, okey. Punca nyata berbeza sama. Satu lagi, tiada punca. Yang tu tiada punca. Kalau tiada punca tu, B kuasa 2 tolak 4 AC kecil daripada kosong lah. Senang lah nak ingat dia kan. Senang nak ingat dia. Kalau sama, sama dengan. Sama dengan. Kalau berbeza mungkinlah confuse sikit. Tapi ingat tiada punca, negatif lah. Kecil lah. Ingat tiada punca, kecil. So kalau berbeza, besar. Cumanya kalau macam 4A ni kan, awak nak kena dia buat sama dengan kosong persamaan tu. Persamaan A. H X kuasa 2 tambah 6X tambah K sama dengan 4. Okey, kena buat sama dengan kosong. 4 tu pindah. So dekat situ awak kena kenal pasti nilai A, B, C tu kan. Di mana AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Awak kena kenal pasti A, B dengan C. Yang tu je yang confuse sikit. Sikit je. HX kuasa 2 tambah 6X tambah K tolak 4. Yang tak ada X tu, confirm dia C. Yang tak ada X tu kan, ni X kuasa 2. Yang dekat X kuasa 2 tu adalah A. Yang dekat X, B. Yang bukan X, letaklah C. Sekaligus terus. Kadang-kadang macam B. Okay, B. X kuasa 2 tambah X sama dengan 3KX tolak K kuasa 2. Okay, nak jadikan sama dengan kosong. Pindah. X kuasa 2 tambah X tolak 3KX tambah K kuasa 2. Ini yang B. Kalau B ni, ingat kalau yang dengan X kuasa 2 tu, A. Ni ada X. Yang ni pun ada X kan. So, nanti sini ni akan kena B lah. Yang ni kena jadi B. Sini pun B, yang ni pun B lah. Tapi nak kena biar jadi satu lah. Dia jadi satu. Kena cari kat sini. Yang ni tak ada X, so C. Confirm C. So sekarang ni confuse dekat B tu kan. Dekat B ni, X dia. Awak keluarkan X. Keluarkan X. Tapi keluarkan tu letak dekat belakang lah. Letak dekat belakang, tak apa. Lepas tu dekat depan, buat faktorkan. Biasa. Okey, biasa kita tulis. Kita tulis dekat depan. X tolak 3KX. Okey, biasa kita faktorkan X kat depan kan. Dia jadi 1 tolak 3K. Ni kan, faktorkan X. Tapi kita terbalikkan.
kita buat kurungan dekat depan supaya nampak macam kuadratik lah, tersusun X kuasa 2 tambah BX tambah BC. So dah kenal lah kan? Dah kenal ABC, barulah boleh buat. Okey, cuba dulu. Sama dengan kosong yang ni. Yang ni besar daripada kosong.
Dah siap? Okey, hash X kuasa 2, B kuasa 2, yang ni yang first 6 kuasa 2 tolak 4, B kuasa 2 tolak 4, A, H, C, K tolak 4 sama dengan kosong. So soalan tanya apa? Soalan tanya express, ungkapkan H dalam K. So nanti pindahlah K belah kanan. Tinggal 4. Tinggal H sajalah. 8H. 16, sorry. 16H. Kosong. H in terms of K. Negatif 4HK tambah 16H. Alah, tak payah darab, tak apa. Sekejap lagi nak keluarkan H juga kan. Tak payah keluarkan. Pindah je. 4H, K tolak 4 sama dengan 36. Okay, 36. Kita nak H. 36 per 4, K tolak 4. Yang ni je lah. 36 bagi 4, 9. K tolak 4. Ni jawapan dia. Bukan suruh cari nilai kan. Okey, kalau B cari nilai, cari julat. Ni untuk yang B. B X kuasa 2. B 1 tolak 3 K kuasa 2. Tolak 4 A 1 C K kuasa 2. Sama dengan apa? Besar daripada kosong, berbeza. Okay, so yang ni kena kembangkan lah. Kembangkan 1 tolak 3K tolak 3K tambah 9K kuasa 2. Oh, kalau tak nampak buat 2 kurungan dulu lah. Kalau tak nampak lagi buat 2 kurungan dulu. Okay, yang sini tolak 4K kuasa 2. Dan sini selesaikanlah. 1 tolak 6K tambah 5K kuasa 2. Ni kuadratik lah kan. Kuadratik kalau kita susun K kat depan pun boleh. Besar daripada kosong. Okey. So yang ni 2 kurungan juga. Pastikan ingat macam ni lah. Sebelum kita buat kurungan tu, adakah yang ni kena bahagi lagi? Dalam bentuk terkecil dah ke? Boleh difakturkan lagi ke tak? Sebelum kita nak fakturkan kepada 2 kurungan tu. Kalau tak boleh, tak teruskan je lah. Kalau boleh, kena fakturkan dulu. Macam yang tadi. Macam yang tadi ada yang 6 dekat luar tadi kan. Yang ni tak ada lah. Terus. So dapat K tolak 5. Ya, kejap. 5 dengan 6. K tolak 5. Salah. 5K tolak 1 dengan K tambah 1, 6. K tambah 1. K tolak 1. Okay, K tolak 1. 5K tolak 1 dengan K tolak 1. So, kita ada
Yang ni jadi 1/5. Sini jadi 1. Okey. So buat 1/5 kecil sebelah kiri. 1 belah kanan. Lorek kawasan yang atas. Atas di tepi. Ha. Kalau tepi, so buat 2 jawapan lah. Kecil daripada 1/5. Satu lagi besar daripada 1. Boleh 2-2 lah. Kena buat 2-2. Okey. So macam tu je lah. Tajuk lain, soalan lain-lain pun ni. Yang ni. Nombor 5A. Apa maksud dia? Satu nilai X diberi persamaan kuadratik hanya memuaskan satu nilai X. Satu punca. Apa maksud satu punca? Kena faham kat situ. Okey, kalau satu punca bermaksud dua punca yang sama. So dia kira satu punca lah. Dia kira satu punca. Dia kira satu punca. Kalau dua punca yang sama, dia kira satu punca lah tu. Okay. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong lah. Kalau B, dua punca nyata yang sama. Okey, sama dengan kosong juga. So boleh buat lah kan. Okey, ni pasal aplikasi dia. Okey, tak apa. Ini kita tengok lain kali. Sekejap. Ada permintaan. Kita bincang satu soalan berkaitan. Ada tajuk apa? Tajuk penyelesaian kan? Penyelesaian segitiga. Next. Hilang. Ya, kenapa je? Kenapa tak boleh? Kenapa dia hilang? Okey, yang ni. Cuba tengok yang ni. Okay, semua boleh tengok dulu. Okay, so ini dia bagi rajah dalam sukatan bulatan lah kan. Sukatan bulatan lah.
Dia ada gabungan sukatan bulatan, lepas tu sisi 4 kitaran berkait dengan penyelesaian segitiga pun ada juga. Ada kan dalam tajuk sukatan bulatan tu pengiraan dia yang melibatkan nak cari bucu, perentas. Perentas. Okey. So soalan, ungkapkan PR dalam sebutan M, N. Okey, yang pertama dulu, M dulu. M. Dekat sini. M dekat sini kan. So, dekat M, PR, M. Okey. So, kalau M tu sudut kan. Ingat, PR tu adalah perentas. PR tu adalah perentas. So, formula perentas lah sebenarnya. Formula perentas. Okey, formula perentas ni sebenarnya formula cosinus. Petua cosinus. Petua cosinus kalau. Okay, petua cosinus sebenarnya. Perentas, formula perentas adalah petua cosinus sama. Okay, so saya ingat petua cosinus, saya tak ingat perentas. Tapi sebenarnya samalah. Okay, so kalau PR, dia adalah PR ni perentas. Okay, dia kalau petua cosinus, PR kuasa 2. Okay, saya bagi tahu petua cosinus dulu. Bila kita ada sisi yang ni A, B, C. Sini A, ini B, ini C. Okay, so kalau petua cosinus, kalau kita nak tahu A ni A kuasa 2, perentas A katakan. So, dia mesti B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Cos sudut dekat A. Macam ni. So, kalau perentas sama juga. PR kuasa 2 sama dengan ambil sudut yang lain. Sisi yang lain. PR sini kan. Ambil 3 kuasa 2 tambah sebelah sini 6 kuasa 2 tolak 2 darab 3 darab 6. Okay. Tolak 2 BC. Cos M. Cos M. Itu yang untuk M. Okay. So kalau untuk N pun sama jugalah. Kalau untuk N pun sama juga. Okey, jap. PR. So nanti PR tu awak kena punca kuasa lah. Jawapan punca kuasa. Ni kena darab-darab dululah. Jangan tinggal jawapan macam ni. Darab dulu, kecilkan dia. Okay. Untuk N, sama juga punca kuasa. Senang terus punca kuasa. Petua cosinus lah. Nak cari PR, so yang ni. 8 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Tolak dengan 2 BC. 5, 8. Cos N. Okey, kan? Okey, seterusnya. Tunjukkan bahawa cos M sama dengan negatif 11/29. Cos M. Cos M macam mana ya? Cos M. Cos M. M sudut dekat sini. Cos M negatif 11/29. Sedangkan PR kita tak tahu kan? Cos M. Cos M.
Kita tak bagi nilai apa-apa tadi kan. 3 sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran PQRS. PQRS. Okey, sisi 4 kitaran. Okey, kalau sisi 4 kitaran, maksud dia M campur N, dia senang kata dalam matematik lah kan. Okey, 4 bulatan. Syarat dia dalam bulatan. So, M tambah N tu ialah 180. Syarat dia berada dalam bulatan. M tambah N tu adalah 180. So, dekat sini, pasal boleh compare kot ni. Sekejap. Kita compare dua ni. 6 markah kan? Oh, panjang. Bukan. 6 markah ni keseluruhan. Okay, tak apa. Kalau kita cuba PR ni, kita cuba bandingkan dua ni. Nak bandingkan dua tu. Tiga kuasa 2 ni bandingkan. Dengan yang ni. Tadi dah kira kan dapat berapa sekian-sekian tu. Dapat berapa? 45 tolak 36. Betul tak? Betul cikgu. Okay. Sampai sini kan. Nak cari cos M kan? Nak cari cos M. Okay. Saya rasa boleh dah ni. N ni kita cuba tukar kepada 180 tolak M. Dia jadi 89 tolak 80 cos. Ini 180 tolak M. Okey, kena kecilkan dulu ni. Pindah dulu. 45 dengan 89. Tak apa-apa sekejap. Lima tolak 89 berapa? 89 tolak 45 lah. 4. Okey. Negatif 36 tambah 80. Tak boleh. Kos tak sama. Tak boleh kan? Sekejap Mungkin kena guna ni formula Trigo. Cos 180 tolak M. Formula Trigo. 80 cos. Kalau cos tolak, formula cos tolak.
tengok formula senarai. 180. Satukan. Cos 180 cos M. Tolak sin. Sin 180 sin M. Jadi sin lah pula. (36 cos M) sama dengan 44. Jadi keluar sin tu lagi pening ni. Sekejap. Cos 180 berapa cos 180? 1. Kan? Negatif 1. Okey, negatif 1. So negatif cos M. Negatif cos M. Sin 180 kosong. Betul? Ya, cikgu. Jadi hilang lah. Okey, boleh. 36 cos M. Nampak arah 7 dah. Okey, so negatif 80 cos M. Tolak 36 cos M. 44. Negatif 116 cos M. Okey. Cos M ialah negatif 44 per 116. Kecilkan dia. Dapat tak negatif 11 per 29? Dapat, cikgu. Dapat. Oh, Alhamdulillah. Okey, sorry drag masa. Yang lain. See? Soalan kan? Berkaitan sukatan bulatan. Lepas tu dia masuk juga trigo dalam ni untuk selesaikan. Betul petua cosinus tu memang ada lah dalam tajuk sukatan bulatan. Yang ni lah trigonometry tu kan. Sebab trigonometry dia masuk dalam nak buat soalan ni. Sebab dia berkait dengan cos tu. Ada cos. Okey, ada soalan ke apa-apa yang tadi ke fungsi kuadratik ke? Tak ada Okey. Kalau tak ada, buku tu, mana-mana buku yang ada tu, awak buat je lah. So, saya rasa minggu depan, start minggu depan ni, saya akan cari soalan lain lah. Buku yang ada tu awak buat je. Okey. So, tu saja. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu.